Seorang pesara guru bergelar jutawan segera selepas memenangi wang tunai RM1 juta menerusi program jutawan Bank Simpanan Nasional Sijil Simpanan Premium BSN SSP. Bahari Harun, 60 tahun, yang juga bekas penolong kanan pentadbiran di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Air Molek, tidak pernah menduga bergelar jutawan selepas dia mengambil keputusan bersara awal tahun lalu. Baginya, kejayaan berkenaan didorong doa ibunya, Mazdah Muhammad Nur, setiap hari. Dia sering meminta ibunya berdoa agar dia memenangi RM1 juta terbabit. Katanya, selepas menerima replika cek RM1 juta oleh pihak BSN di Melaka pada Rabu. Majlis itu disempurnakan oleh pengarah BSN Negeri Melaka, Muhammad Hairul Abu Bakar. Beliau tidak pernah menduga, malah terkejut diumumkan pemenang jutawan BSN SSP ke-112 bagi cabutan bulan Mei yang diadakan di Kelantan minggu lalu. Menurutnya, dia menyimpan di SSP sejak berusia 17 tahun, biarpun dengan RM10, namun konsisten berbuat demikian sehingga dia bersara kerana sering berharap akan memenangi kereta BMW, namun tidak menduga selepas bersara mampu memperoleh RM1 juta. Bahari berkata antara amalannya ialah berdoa di pintu masuk masjid solat subuh untuk memperoleh kemenangan berkenaan sebelum sedekah subuh di tabung masjid.